Bahagian 1. Meme ada 3 biji apple. Susanti bagi lagi 2 biji apple. Berapa apple yang Meme ada sekarang? 5 biji apple. Betul. Tambah 1 markah untuk Meme. Cikgu, nah. Susanti ada 6 belon. 2 belon meletup. Pom pom. Berapa tinggal? 4 belon. Yeay, betul. Pandai Susanti. Atuk ada 4 ekor ayam. Seekor lari, membawa diri. Berapa ekor ayam yang tinggal? 3 ekor. Bijak, bijak, bijak. Minat Fizi? Boleh jawab soalan ke? Saya cuba, cikgu. Fizi ada 3 biji apple. Ehsan datang bagi Fizi sebiji limau. Kemudian, Fizi bagi sebiji apple pada Ehsan. Tinggal berapa buah pada Fizi? Berapa Tamat! Masa dah habis. Mari tengok markah semua. Soalan tadi cikgu tak kira sebab Fizi lambat jawab. Kau cari apa? Ada gafu aku. Tak ada pula. Makanlah guna tangan. Macam kita orang. Bekal aku mi goreng. Kena guna sudu gafu. Nah, guna ini penyepit kayu. Terima kasih, Meme. Sama-sama. Kau tahu guna ke? Tahu, senang je. Aku dan Abah Is kan peminat makanan Jepun. Jadi, dah biasa guna. Iya, kita orang makan sushi juga. Kak Ros beli. Makan kat rumah, kita orang makan guna tangan. Boleh je. Ikut suka hati sendiri. Banyak tu je dapat. Taklah pandai sangat. Haiya, senang saja guna penyepit kayu ni, Ma. Tengok saya. Cepatnya kau makan. Biasa loh. Orang Cina memang makan nasi guna penyepit. Aku pun nak cubalah. Mimi,